Penyakit Parkinson, suntikan apomorfin serta faktor kesabaran keluarga mangsa adalah saling berkait. Data menunjukkan ada hampir 75,000 penduduk di Malaysia menghidap penyakit Parkinson. Amin Hayat Abdul Rahim ada butirannya. Menurut pakar neurologi Dr. Chew Ni Kong, kajian masih dilakukan dalam merungkai misteri punca sebenar penyakit Parkinson. Terdapat 5 peringkat gejala Parkinson, bermula kebas atau lumpuh anggota sebelah kiri atau kanan badan, sehingga pesakit lumpuh hanya mampu terlantar di atas katil. Walau belum ada penawar untuk Parkinson, ada perubatan moden yang berupaya meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup si pesakit. Menurut Dr. Chew, suntikan apomorfin berkesan mengurangkan pengambilan ubatan Parkinson sehingga 50%. Ubat itu kan kita suntikan di bawah permukaan kulit, biasanya di bawah di bahagian perut lah. Jadi air yang cecair ini akan masuk ke dalam sistem aliran darah dan lepas tu kan masuk ke sistem otak. Jadi apa yang berlaku ialah ubat ini akan masuk terus direct ke dalam otak. Tambah beliau, suntikan apomorfin lebih baik berbanding pembedahan rangsangan otak dalaman DBS. Begitupun setakat ini di Malaysia hanya 5 pesakit Parkinson menerima suntikan apomorfin. Antara penerimanya, Chua Ah Chan, 68 tahun, pesara kerani polis di Bukit Aman. Chua yang dahulunya aktif dalam sukan mengidap Parkinson sejak 23 tahun lalu dan mula menerima suntikan apomorfin sejak 3 bulan lalu. Sejak itu tahap kesihatannya bertambah baik. Kata keluarga Chua, faktor kesabaran juga penting dalam menjaga pesakit Parkinson. Saya rasa dia suami saya, kalau saya tak jaga, kalau dia mati saya nak pun susah lah. Macam itu saya ingat saya mesti mau sabar lah. Mesti mau strong, mau jaga keluarga. Kena faham apa rasa pesakit jugalah. Bukan saja pesakit tu, tapi orang yang jaga dia macam mak saja juga perlu bagi sokongan dia. Ikuti laporan bahagian kedua pengorbanan sebuah lagi keluarga menjaga pesakit Parkinson di Tapah, Perak. Amin Hayat Abdul Rahim, Berita TV 9. Saya tidak akan berputus asa. Itu kata-kata semangat seorang pesakit Parkinson, Dato' Zulkafli Yahya, yang reda diuji penyakit Parkinson sejak 7 tahun lalu. Golongan kurang bernasib baik sepertinya juga mampu mencapai kualiti hidup lebih baik, terutama hasil sokongan daripada keluarga. Ikuti luahan beliau dalam laporan akhir saya mengenai penyakit Parkinson. Dato' Zulkafli, 57 tahun, pesara tentera udara di Raja Malaysia, dahulunya aktif dalam bidang sukan, equestrian dan golf. Beliau pernah berkongsi kejayaan di nobat naib juara sukan equestrian bersama isteri, Datin Azizah Mat Khalid dan 6 anaknya. Walaupun bergiat aktif, Dato' Zulkafli ditakdirkan mengidap penyakit Parkinson pada 2004. Kerana sukar mengawal pergerakan badan, Dato' Zulkafli malu berada di halayak. Tapi tahulah, penyakit macam saya ni, siapa nak dekat? Takkan ada orang yang nak dekat dengan kita tu, kecuali isteri, anak-anak. Itu anak-anak saya tu semua nurse saya. Dato' Zulkafli berharap pesakit Parkinson yang lain berfikiran positif. Beliau percaya tiada perkara yang mustahil. InsyaAllah Tuhan tu akan membenarkan dan mengizinkan permintaan kita. Jadi kita respect kita punya kehidupan. Kemudian kita tentukan halu tujuannya. Jadi sekarang saya sekarang ini memang harapan saya memang besar dengan untuk pemulihan saya daripada penyakit Parkinson. Tak dapat 100%, 70% insya-Allah jadi. Isterinya Datin Azizah, 52, kini menjadi tulang belakang kepada perniagaan keluarga, menguruskan pusat latihan khidmat negara PLKN di Nilam Ehsan, Bidor, Perak. Saya rasa tanggungjawab saya untuk meneruskan tanggungjawab sebagai seorang, bukan sahaja sebagai seorang ibu, tapi sebagai seorang ayah. Sebab sekarang ayah dia sakit, jadi saya perlu memikul semua tanggungjawab ini, memastikan yang anak-anak dia semua mendapat pelajaran yang baik. Bagi si anak, menjaga bapa yang mengidap Parkinson bukanlah satu bebanan. Jangan sekali macam back down macam ayah sakit dan terus nak lari from the masalah kan. Jangan give up lah. Just move on lah. Macam mana pun family tu still priority lah. Penyakit Parkinson biasa menyerang warga emas
berusia 58 tahun dan ke atas. Namun, ia juga boleh menyerang remaja seawal usia 16 tahun. Hasil kajian di Singapura pada 2007, amalan meminum teh hitam pula berjaya mengurangkan risiko penyakit Parkinson di republik itu. Tiada penawar bukan bermakna noktah. Pengorbanan isteri, anak, suami kepada pesakit Parkinson memberi semangat buat dirinya untuk mengecapi kehidupan yang lebih baik. Setiap penyakit pasti ada ubatnya. Amin Haidar Ibrahim, Tapak Perak, Berita TV 9.